Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasalah, kita mulakan dengan bawang goreng. Okey, bawang hampir-hampir siap. Kita letak pula sos black pepper. Kacau-kacau. Okey, lepas siap kita letak dalam bekas. Okey. Caramelized onion siap. Kita goreng fry dulu kawan-kawan. Okey, first order pada hari ini combo set 2, beef homemade XL set 1. Untuk burger combo, kita akan letak ni. Kita akan letak ayam crispy dahulu. Kalau saya mula tahu, combo ni lah burger yang paling hot selling sekali dekat The Hamish Cabin. Kita letak ayam dulu. Lepas tu kita letak cheese keping. Okey, atas crispy zinger kita letak beef homemade pula. Tu atas beef homemade kita akan letak caramelized onion. Okey, lepas tu ni beef homemade XL kawan Mu tengok yang beza. Ni beef homemade XL, ni beef homemade biasa. Ini 2 kali ganda lah saiz dia. Ni beef homemade XL. Okey, kita letak bawang. Okey, untuk burger combo kita akan tutup je dengan sos homemade Alright. Lulus. Ni. Ini burger saja kawan. Crispy zinger bawah, patty beef homemade atas. Kalau burger saja gini RM10. Atas fresh ni kita akan letak sos cili, black pepper dan mayonis. Ini barang dia kawan. Combo beef homemade plus zinger set sekali dengan fries. Lagu ni lah rupa dia kawan. Kalau set gini harga dia RM13.5. Burger ni sangat-sangat-sangatlah hot selling dekat The Hamish Cabin. Set mu wajib cuba. Okey, hari ni hari Khamis 26 bulan 2. Planet Tom Yum ni start buka dah. Jadinya kalau saya set mu nak order burger dekat The Hamish Cabin, lepas tu saya set mu nak makan, saya set mu boleh lah makan dalam Planet Tom Yum. Sebelum ni aku buka Pak Hotel meja depan ni kan. Tapi sekarang ni aku dah buka dah sebab Planet Tom Yum buka dah lah. Jadinya aku tutup meja aku. Set-set mu kalau nak makan, set mu boleh masuk dalam kedai Planet Tom Yum ni. Jemput singgah belaka. Kita buka start lepas terawih sehingga pukul 2 pagi. Baik. Terima kasih banyak belaka. Assalamualaikum. Ting.